Okay, Assalamualaikum. So, video kali ini adalah kita sambung chapter yang kedua. So, kali ini kita tengok untuk Thevenin dan juga Norton Theorem. Okay, kita tengok dulu. Dia punya ni. Okay, so Thevenin untuk video kali ini kita akan tengok dia punya step by step lah. Teori berkenaan Thevenin dan Norton, dan kemudian kita tengok soalan-soalan contoh macam mana kita selesaikan problem dengan cara Thevenin dan juga Norton. Okey. Yang pertama untuk Thevenin dengan teorem ni dia punya step samalah. Total step dia ada 6. Jadi kita tengok satu-satu. Thevenin step yang pertama untuk Thevenin juga teorem sama. Mula-mula bila dapat soalan, dia akan minta arus IL lah, I load. Jadi kita tengok kat mana nilai perintah mana yang jadi RL tu lah. Jadi ni RL tu kita cabut, kita jadikan kat situ sebagai dia punya terminal A dan B. Kalau ni dia punya RL ni kat ujung lah. Jadi kita cabut dia, jadi kat situ terminal A dan juga B. Kemudian untuk Thevenin kita cari VTH dekat AB ni. Jadi dengan guna voltan divide dia punya rule. Okay, so disebabkan kat sini RL yang terakhir ada voltan. Jadi kita R2 ni yang ada terakhir, kita pakai R2 lah. Jadi VTH kita cari dengan R2 per voltan divider R1 tambah R2 darab supply kita lah, berapa kita punya supply. Kemudian untuk Norton kita cari arus. Tadi VTH sekarang IN. Norton I Norton IN. Okey, IN ni formula dia sama ada E over RN tambah E over RR over R2 ataupun E darab total lah 1 per R1 tambah 1 per R2. Okey. Terusnya step yang ketiga kita cari RTH. Dengan cari RTH ni ataupun kita cari RN. RN dengan RTH ni adalah nilai yang sama. Cuma berbeza bila dekat cerita Thevenin kita panggil RTH, dekat cerita Norton kita panggil RN. Okey. Kita sama, kita kena pintaskan kita punya supply. Jadi gambar dia akan jadi macam ni lah. Tinggal perintah sahaja. Okey, bila kita pintaskan, perintah ni akan jadi dalam bentuk parallel. Bila bentuk parallel, kita cari ni, kita just guna parallel punya ni lah RTH ataupun RN, guna RTH punya formula R total punya formula untuk dua perintah lah. Kalau tiga, kita pakai tiga perintah lah. Okey, kemudian step yang kelima kita kena lukis dia punya equivalent circuit. Bentuk Thevenin equivalent circuit dalam bentuk siri. Dan kita pakailah nilai VTH dan juga RTH yang kita cari tadi, dan kita sambung balik semula kita punya R load. Kalau untuk Norton dalam bentuk selari, sambunglah dia punya arus sikit. Yang tadi VTH ini sekarang kita pakai I Norton dia. Masuk I Norton, RN selari dengan RL. Okey, untuk IL dekat Thevenin kita pakai ohm lah, hukum ohm sahaja. Kalau siri kita just cari dia punya R total. Jadi RTH tambah RL. Dan VTH over per R total tadi lah. Kita akan dapat IL. Kalau untuk Norton, IL kita kena pakai guna current divider rule. Okey, arus kita IN yang kita cari tadi, darablah RN yang kita nak ni per RN tambah RL. Kita akan dapat arus IL. Okey. Lepas ni kita tengok soalan ya. Soalan contoh. Okey, kita tengok soalan. Contoh soalan. Okey, ni soalannya. Yang pertama. Okey, ni lita dia. Okey, dia bagi lita yang ada 12 volt, ada 100
Dan dengan 220 dan 100 dan dia punya RL adalah 150. Okey, soalan dia minta nilai, carikan nilai IL. Okey. Kita tengok dulu macam mana kalau kita dapat guna Thevenin. Okey, sebenarnya kita boleh guna dua-dua lah Thevenin ataupun Norton lah. Okey, kita tengok dulu yang pertama, Thevenin. Sama je step seperti mana yang saya cakap dekat dalam yang teori tadi. Mula sekali kita kena cabut beban kita, RL kita. Dan tempat yang kita cabut tu dia jadi terminal A dan B. Jadi daripada yang ni kita boleh cari, bila kita lukis semula jadi macam ni lah bentuk dia. Kita boleh cari nilai VTH yang dekat 220. Jadi kita ambil lah. Ni dia punya, ni pakai. Sebab apa kita cari 220? Sebab dia selari dengan AB ni lah. Sebab last kali dekat 220 ni. Dekat 100 ni dia tak ni dah. Sebab dia dah cabut dah kan. Dia jadi pelita terbuka lah dekat AB ni. Jadi dekat 220 ni yang last. So kita cari nilai voltan yang dekat 220 lah. Kita pakai perintah. Nilai perintah dekat 220. Menggunakan voltan divider lah. Voltage divider rule. Okey. 220 plus lah 100 dengan 220. Darab dengan 12 volt. Dapat 8.25 volt. Okey. Kemudian yang ketiga, kita shortkan. Kita buang kita punya supply. Kita sambungkan, kita pintaskan supply kita. Dia akan jadi bentuk macam ni lah. Okey, kemudian kalau kita tengok, bila kita lukis mula, dia bentuk macam ni, dia tak ada supply. 100 dengan 220 ni, dia akan dalam bentuk selari. Jadi kita nak carikan nilai RTH, 100 dengan 220 ni kita kena kira dalam bentuk selari dan tambah nilai dia tu dengan 100 yang ada kat tepi A ni. Terminal A tu. Kita dapatlah 168.75 ohm. Kemudian kita lukis semula kita punya litar setara untuk Thevenin. VTH, RTH dan kita masuk semula kita punya RL yang kita cabut tadi 150 ohm. Ikut pada soalan lah. Okey. Kemudian kita bolehlah cari IL. IL dalam cerita siri kan I kita kena cari V total bahagi dengan R total kan. Jadi dalam data ni VTH lah. VTH, RTH kena tambah dengan R150 ni lah. Dapatlah, ni dapat kita bahagi akan dapat arus ataupun IL lah. Kita akan dapat 23.87 mili ampere. Okey, ingat ada soalan, tengok soalan. Kalau soalan minta dalam bentuk mili amp, kita kena buat sampai habis lah. Jangan tinggalkan jawapan dalam bentuk 0.02387 ampere ni je. Tukar dulu kepada mili ampere. Kalau ada soalan minta, memang awak takkan dapat markah penuh. Dekat sini je lah. Tapi kalau kata dia tak minta, awak selamat lah. Tapi selalunya dia ada sebut jugalah. Jadi baca soalan betul-betul. Boleh. Okey, bila dah dapat, ni jadi jawapan akhir dia IL kita adalah 2387 mili ampere. Okey, kita tengok Norton. Sepatutnya jawapan dia kena samalah. Jawapan akhir dengan Thevenin. Okay, step pertama sama, kita cabut beban RL. Okey. Kemudian kita kirakan dia punya IN. IN IN okey. Yang 100 dengan 220 ni kita dia selari lah. Selari dapat 8.75 ohm. Dan tambah 100 ni itu pembahagian dan kita akan 12 per dengan total ni lah. Okay, dapat 0.07164. Allahu Akbar. Sorry. Okay.
Kemudian kita cari Rn. Rn akan kita kena pintaskan supply. So jadi bentuk samalah dengan yang theory tadi. Memang Rn kalau ikut formula RT sama dengan Rn. Sebab tu step dia samalah. Dia akan dapat sama juga. Ni bila ni 100 dengan 220 ni dia dalam bentuk selari dan 100 ni dia akan siri dengan yang selari tadi tu. Jadi 100 tambah yang kita kira dalam bentuk selari akan dapat 98.75. Okey, sepatutnya samalah dengan Thevenin. Dan seterusnya dia dapat IN, dia dapat RN. Kita lukiskan semula dia punya litar setara dia dalam bentuk selari macam ni lah. Kemudian kita boleh kira dia punya nilai IL, I dekat 150 ohm ni. Kita gunakan arus current divider. Law lah, ni lah. Current divider punya ni. Method lah, okay. Kita akan sepatutnya sama lah, kita kira. Patutnya sama dapat macam IL Thevenin. Cuma cara je lah, formula berbeza lah. Tapi jawapan kena sama. 23.8 milliampere. Okay, so kita tengok soalan yang kedua. Okay, yang kedua ni beza dia, litar dia ada dua supply. Sebelah kiri 12, sebelah kanan 9. Kita tengok dulu jenis teorem Thevenin. Sama, kita kena cabut RL. Tapi RL, kalau tengok soalan, RL kita kat tengah-tengah. So kita cabut lah. Cabut. Jadi ni dalam bentuk note dekat sini lah. Ni dekat tengah-tengah ni lah dia punya ni ini dia guna note atas ni lah. Jadi voltan dekat note atas ni kita sama juga V, ni V lah. Tolak 12 per dengan 100 ni. Kita konon-konon nak cari nilai voltan yang dekat sini lah. Okay. Tambah dengan yang belah kanan punya pula. Lengan yang belah kanan pula. Branch yang sebelah kanan. V tolak 9. Yang voltan kasih 9 kan. Jadi kebetulan dia punya perintahan sama. Jadi per 100 jugalah. Okay. Jadi bila kita samakan pembawah, kita tolak kena bila kita bawa ke kanan, 100 ni jadi kosong lah. Tapi yang atasnya akan jadi V tolak 12 tambah V tolak 9. Jadi V tambah V. Jadi 2V tolak 12 tolak 9 jadi tolak 21. Sama dengan kosong. Jadi negatif 21 buat ke kanan jadi positif. Bahagi dengan 2. Jadi V ni sama dengan 10.5 ohm. Kemudian kita cabut dua-dua. 12 volt dengan 9 volt tadi kita pintaskan circuit ni. Dia akan jadi bentuk macam ni lah. Jadi tapi kalau kita ni lengan ni sebenarnya tengah-tengah kan. Bila kita ni sebenarnya dia adalah bentuk parallel. Jadi 100 dengan 100 ni adalah selari lah. Jadi kita boleh untuk cari nilai RTH kita kena pakai formula yang selari lah. Okay. Okay, bila dah dapat RTH, kita lukislah dia punya equivalent circuit. Jadi kita dapat cari IL. Jadi kita kena VTH over dengan R total. R total ni RTH tambah dengan RL yang 220 tadi dapatlah 43.75 milliampere. Okay. Daripada yang ni kita boleh cari VL. V yang ada dekat voltage drop dekat RL ni. IL darab RL. IL dah kecil tadi, RL yang 220. So dapat VL kita 9.625 volt. Okay. Norton pula sama. Step yang pertama sama. Cabut RL. Kemudian kita cari IN. IN. Okay, IN ni adalah kalau tengok gambar, arus yang dia tolak ke bawah kan. Arus dia menghala ke bawah. Jadi maksudnya dia daripada
100 sebelah kanan dan 100 sebelah kiri ni. Jadi dua arus daripada 100 sebelah kanan, 100 sebelah kiri ni masuk jadi IN. Jadi maksudnya formula dia adalah IN adalah sama dengan total IL dan juga IR ataupun arus sebelah kiri dengan arus sebelah kanan. Untuk cari IL, arus yang sebelah kiri, kita pakai sampai 12 volt. 12 volt per 100 per 100. Dan dapat 0.12. IR pula pakai uh, apa? 9 volt yang sebelah kanan lah. Dapat 0.09. Kemudian kita tambahlah IN adalah total dapat 0.21 ampere. Allah Akbar. Minta maaf ya. Saya tekan. Okey. Kemudian lukislah litas setara untuk Norton. Ini bentuk macam ni lah. Dan daripada sini kita boleh dapat IL. I dekat RL ni yang 220 tu guna current divider. Akan dapat 0.04375 ampere. Daripada sini dapat IL dapat kita boleh cari voltan yang dekat RL ni pun kena sama juga jawapan. Okay, so keputusan IL dengan VL kena samalah antara Norton ataupun Thevenin. Kita mungkin boleh kira lah untuk check lah, tapi soalan selalunya tak akan minta dua-dua. Dia akan minta salah satu. Tapi kalau kata awak nak check betul tak jawapan awak, awak mungkin boleh kira either one lah. Okay. So yang inilah dia punya hubungan dia dia punya ni VTH ni conclusion dia lah. VTH sama dengan IN darab RTH ataupun IN VTH over RTH. RTH sama dengan RN. TH tu Thevenin, N tu adalah for Norton. Okay. Okay, bila kita nampak hubungan rapat antara Norton dan Thevenin, ada soalan yang akan minta dia bagi maklumat antara Norton, dia suruh tukar kepada Thevenin. Ada juga soalan bagi maklumat Thevenin, dia pergi suruh tukar kepada Norton. Okay. So ada satu lagi subtopik sebenarnya yang minta kita inilah untuk convert lah Norton ke Thevenin ke Norton ataupun Norton ke Thevenin. Okey. Ni lah yang tadi saya beritahu. Thevenin ke Norton, IN sama dengan VTH over RTH. Sama. Untuk Norton dengan Thevenin, dia punya RN sama dengan RTH. Dua-dua sama. Yang berbeza adalah IN dengan VTH ni lah. Untuk VTH, daripada Norton ke Thevenin, dia IN darab RN. Okey. So, kita tengok soalan. Okey, yang ini calculate Norton current. Okey, dia minta Norton current dan Norton and Norton resistance. If we have Thevenin circuit with Thevenin voltage is 24 volt and Thevenin resistance in 150 ohm. Okay, dia bagi dia punya information in Thevenin punya details lah. So dia minta kita kirakan pada dalam bentuk Norton. So dalam tadi yang kat atas tadi kita beritahu dah untuk Norton IN kalau maklumat dalam Thevenin nak tukar Norton kita pakai inilah. IN VTH over RTH. VTH dengan RTH dengan kita dah ada. VTH 24 dan dia punya resistance 150. Kita bahagi je lah. So akan dapat IN adalah 160 milli ampere. RTH, RN kita tak payah kira dah. Sebab dalam ni pun sama. RN sama dengan RTH. So kita ambil je nilai ni. RN adalah 150 ohm. Okey, soalan seterusnya. Dia bagi ni dalam bentuk data pula. Tadi dalam bentuk ayat. Ini dalam bentuk data. Dia bagi details dalam Norton. So dia minta VTH dan RTH. Dalam bentuk Thevenin. Dia minta Thevenin punya ni. Okey.
Kita tengok yang belah kiri yang belah kanan ni dia ni lah yang terbalik punya ni lah. Okey, ni maklumat daripada gambar rajah tadi. IN dia 2.2 ampere, RN dia 15k ohm. RN, RTH lah sama dengan RTH tu, tak payah kira, dapat 15k ohm. Okey, voltage daripada slide tadi, dia punya formula IN darab RN. 2.2 darab 15k ohm sama dengan 3k volt. So kita lukis mula dia punya equivalent circuit untuk Thevenin di dalam bentuk bersiri. Okey, so masuklah nilai yang kita ni. Jadi inilah dia punya litar setara dia. So ini dia punya rumusan lah, yang ni awak kena ingat lah. Okey, formula dia. So sampai sini sahaja kita punya lecture untuk video kali ni berkenaan dengan Thevenin dan juga Norton. Kita akan jumpa next video untuk next punya subtopik lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.